sejahtera rakyat negeri Johor yang saya cintai ini. Saya sekarang menjalankan operasi mencari salah seorang mangsa yang jatuh memancing pada pagi tadi di kawasan Selat Tebrau ni yang berhadapan dengan tepi guntur. Agensi terlibat ada Maritim, PDRM Iskandar Puteri, Jawatan Bomba dan termasuk volunteer daripada nelayan-nelayan Kampung Sungai Melayu. Dan sekarang pasukan bomba telah menyelamat, telah menyelam divers untuk mencari bot yang tenggelam itu, dan kami seiring mengelilingi selat ini untuk mencari mangsa yang terkorban tadi. Mudah-mudahan doakan misi kami berjaya, dapat mencari dan menjumpai nelayan yang jatuh ke laut tadi masa memancing pagi tadi untuk dikembalikan ke pangkuan keluarga yang disertai. Jadi kita akan menyusuri sungai, menyusuri selat ini. Banyak pihak yang akan membantu kita. Terima kasih di atas doa tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat menjumpai nelayan yang hilang pada pagi tadi. Operasi menyelamat sedang dijalankan. Dia dah potong. Okey deh. Ada tuan tu cakap dia saya nak daftar nama dia. Sampai dia nampak ada bomba tu. Kita bergerak slow je kan. Pantau mana dia nampak agak-agak curiga je. Dia rasa-rasa tak ke mana dia. Rasa-rasa kaki tu boleh dia tahu. Dia tengah pengalaman tu. Tapi budak yang nyok tu, dia berenang kat situ tu kan? Dia dah berenang tadi. Dia berenang lah. Tadi dia besar. Dia takut dia pun sekali. Patutnya kena kait pun. Dia dah berenang. Okey deh. Ada tuan tu cakap dia saya nak daftar nama dia.